Nak bawa bisnes anda keluar dari sekadar tahap jalanan naik taraf ke korporat, rasanya bukan pada marketing gempak semata-mata, tapi pada susunan file akaun anda. Kalau resit masih sumbat dalam kotak kasut, lupakan niat anda nak scale up. Ini 3 langkah wajib untuk susun file akaun anda. Save video ni buat rujukan staff anda nanti. Langkah pertama, wujudkan kategori. Jangan campur adukkan semua benda. Sediakan sekurang-kurangnya 3 file utama. File jualan, invoice yang anda keluarkan, file belian, resit pembelian perbelanjaan ke atas supplier, dan file bank, penyata bank bulanan. Bila dokumen diasingkan, otak pun tak serabut nak semak duit keluar masuk. Langkah kedua, susun ikut kronologi. Pastikan resit dan invoice disusun mengikut urutan tarikh bulan demi bulan. Bulan Januari di bawah, Disember di atas. Kenapa? Bila nak buat closing bulanan, semakan akan jadi jauh lebih pantas. Masa itu must untuk founder semua. Langkah ketiga, wujudkan jejak audit atau audit trail. Tulis nombor voucher pada resit dan padankan dengan transaksi dalam penyata bank. Sebagai auditor, saya boleh beritahu anda, bila auditor masuk dan nampak susunan file ada cross reference yang jelas, syarikat anda automatik akan label ada integriti kewangan yang tinggi. Nak mohon grant atau loan bank pun senyum je, senang. InsyaAllah, mentaliti korporat bermula dari meja kerja anda. Nak ubah minda dan sistem perniagaan anda ke tahap lebih tinggi, tekan follow untuk belajar lebih banyak lagi rahsia perkawanan bisnes. Dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.